Hai guys, hai hampa, Assalamualaikum, salam Ramadan semua, mami-mami, apa khabar hampa semua? Semoga hampa semua sihat lah no. Saya pun baru baik demam je hampa. Dari awal-awal puasa tu sampai lo ni masih orang kata tak berapa sihat. Tapi Alhamdulillah lah, semakin membaik lah. So hari ni hari Ahad, saya nak masak misuk. Saya nak buat misuk sebab hari first Ramadan hari tu adik saya ada beli mi kuning sampai 3 bungkus lah. Saya pun tak tahulah dia buat tang apa. So banyak mi tu sayang lah kan. So hari ni kebetulan adik ipar pun ada tu. Dia cuti hari ni. So dia mai tu dia buat mai puding karamel hampa. Letaklah nak kukuih cari penutup tu, dia kelang kabut cari penutup, tak ada penutup. Dahlah jumpa agak lah kan. So Alhamdulillah dah jumpa penutup. Saya pun pilah tengok Sat, nak tengok pam lah, nak tengok pam baru. Adik saya beli kan. Dia pilih start tu hampa ni petang baru nak mai. Saya pun tak boleh nak tengok sangat sebab kalut nak masak. Masak satu jenis je hampa. Lauk pokok saya masak dah. Dan lagi tu simpan ayak rumah Makcik Jamilah ni. Sampai 2 hari dah tak ada ayak ni. Sip baiklah. Ada ni. Dah beladin ni. Tu dia tu. Oh, lagu tu je. Apa ni? Itachi ah. Oh, brand sama tu. Brand sama. Tu tak apalah kan. Mereka dah buat lah di luar tu. Saya lari masuk di dalam pasal saya masak tak sudah lagi. Mak saya sudah dah. Saat ni dia bakar ayam awal-awal tadi. Tu tak apalah. Saya masak mi sup ala Kelantan, ala Terengganu apa. Ni lah yang tomeh ni kan. So sakit di bulan puasa ni hampa. Macam mana nak cakap pek mulut tu tak tahu nak abang lah kan. Memang saya sampai lah ni kurang tak apa-apa nak makan nasi. Dia makan moi-moi macam tu, dia nak kena makan yang masam-masam sikit, pedas-pedas sikit kan. Dia pek mulut sangat. Tak tahulah lidah rasa macam tebal tu. Tak tahulah saya demam macam demam kena COVID tu hampa. Tak larat ni, badan sakit, kepala sakit, hilang deria bau, deria rasa tu. Nak bagi sekali dia mai bagi tu package siap dengan semua batuk. Batuk masih ada lah. So ni dia dah misuk hampa. So selamat berbuka hampa. Semoga hampa semua dikurniakan dengan kesihatan yang baik. Jumpa lagi di next video. Bye.